Chef Bulat, nak buat apa hari ni? Chef Bulat nak beli barang lah. Kan hari ni Chef Bulat nak masak. Jom ikut Chef Bulat beli barang kat BIH. Chef Bulat nak pakai ni hari ni. Coconut sugar. Yang ni gula merah tau. Tapi gula merah ni tak ada artificial dan sesuai untuk vegetarian dan kualiti sangat bagus. Tepung pulut kat sini, semua jenis tepung ada. Tu tengok. Sebelah sini pun banyak. Tapi hari ni Chef Bulat nak pakai tepung pulut. Flavor Chef Bulat nak pakai My Flavor pandan Emelco ni. Pandan Emelco ni, yang ni adalah pandan kupu-kupu. Tapi kalau tak nak pakai pandan, kat sini ada banyak pilihan flavor-flavor yang lain. Maestro Farm Professional Full Cream Milk, susu pilihan Chef Bulat. Yang paling bestnya kat sini kan, bila you datang shopping kat BIH, kita ada servis yang akan ikut you. Alang-alang dah sihat, kita pakai Himalaya Natural Rock Salt. Kat sini boleh dapat tau, kat BIH. Ada barang lain kat atas tau. Jom kita ke atas. Pilihan butter pun banyak. Chef Bulat pakai yang ni lah. Bagus kan servis kat sini. Alang-alang tu kita tengok juga krim. Nak krim ni boleh? Ya. Mol yang ni lah Bulat nak pakai. Silikon mol. Kat sini yang boleh dapat tau silikon mol. Kalau nak cek macam-macam barang kat sini semua ada. Hai guys, Assalamualaikum. Ingat tak last week Chef Bulat dia cakap siapa nak datang tolong Chef Bulat memasak? Hari ni special tau. Sebab kita ada mangsa. Okey, tapi sebelum kita nak kenalkan dia, kita hari ni kita nak promotekan lah. Kita ada Hope coconut sugar. Yang ni basically kan gula Melaka. Tapi dia memang orang kata apa 100% natural, tak ada artificial, memang selamat untuk vegetarian whatsoever. Okay, hari ni kita akan menggunakan gula ni untuk buat dish daripada negara Korea, tapi kita Malaysian kan. So sebelum kita nak try buat, apa kata kita jemput dulu kita punya mangsa. Okay, dipersilakan Nezu. Hai. Okay, Nezu, hari ni kita nak buat manisan daripada Korea, tapi kita Malaysian kan, which is kita akan pakai gula Melaka, dan juga kita ada kat sini My Flavor pandan pandan Emelco, tapi yang ni baru ya. Ni pandan kupu-kupu. Baru ni. Dia pewarna dan bahan perasan yang sangat sedap. Okay, so mula-mula kita ada bahan-bahan kita kat sini. So you Nezu try buat lah. Okay, mula-mula kita campurkan susu, krim dengan butter dalam mangkuk ni. So kita campurkan susu dulu Mix ni lah. Okay, mesti. Saya letak ini. Okay, susu, krim. Okay, dengan melted butter. Okay, butter. Alright, okay, kita mixkan tu dulu. Alright, Mix. Okay, sambil kita mixkan, kita boleh terus letaklah kita punya pandan Emelco ni lah. So dia ada rasa padan dia. Bau dia. Bau dia Pekat. Pekat, wangi. Lepas tu dia punya warna hijau ni cantik sangat ya. So siapa-siapa kalau nak mencari flavouring, boleh cari dekat BIH. Yang ni. Okay, My Flavor. My Flavor ni bagus betul. Saya paling suka My Flavor. Okay, habis pun. Okay, selepas tu kita campurkan gula dengan kita beri telur. Okay, Nezu dulu situ. Okay, saya tolong lah. Saya ni pun boleh juga buat ni. Kita campurkan.
gula dengan telur ni. Kita just nak kasih gula ni adun je lah dengan kita punya telur. Okay, lepas tu kita campurkan dalam adunan susu tadi. Okay, So kacau kacau-kacau lagi. Yes. Okay. Okay, bila dah kacau, kita masukkan garam kita sikit. So, Nezu macam mana tahu Chef Bulat ada buat macam promotion panggil assistant ni? Oh, saya dah lama dah follow BIH ni dekat IG and TikTok dengan tapi mostly follow dekat TikTok lah. And then nampak dekat Facebook. So saya register dekat Facebook. Tak tahu pula saya dapat jumpa Chef Bulat. Okay, so dapat jumpa Chef Bulat ini. So hari ni kita belajar buat dessert daripada Korea tapi di Malaysian kan. Okay, bila dah gaul sebati, kita boleh masukkan kita punya tepung pulut. Okay. Alright. Okay, kita kacau lagi. So, Kena perlahan. okay. Oh, ada bakat juga Nezu ni. Selalu juga baking actually. Oh. So boleh lah sekali datang sini beli bahan-bahan kat sini. Boleh juga lah. Tengok tadi macam rambang mata juga lah. Banyak gila kan BIH punya barang. Okay, nampak tak adunan kita dah macam sebati. Okay. Okay, bila dah macam sebati, kita transferkan ke kita punya bowl ni lah, supaya senang sikit. Senang sikit untuk kita tuang kepada dalam kita punya dulang pembakar. Okay. Okay. This one. Okay, dulang pembakar ni kita dah siap lah. Kita dah oleskan dengan kita punya butter. Dan kita akan tuangkan teruslah adunan ni ke dalam dulang pembakar kita. Teruslah. Macam ni je. Okay, so kita akan bakar 180 darjah Celsius selama 20 minit lah, sebab Chef Bulat pakai mold kecil. Kalau you pakai mold besar sikit 30 ataupun 35 minit, tapi Chef Bulat pakai mold kecil, kita buat dalam 20 minit je. Okay, lepas ni kita tunggu, tengok dan kita boleh rasa terus. Okay. Okay, so bila dah siap kita masukkan dalam pinggan macam ni kan. Okay, Nezu, nak tanya soalan lah. Apa perasaan Nezu dapat belajar sambil baking dengan Chef Bulat kan? Rasa teruja sikit lah. Bukan sikit lah, sangat lah. Nervous actually. Nervous? Tapi bukan Nezu pelakon ke? Pelakon sikit-sikit je. Tak ada lah. Tetamu kita hari ni rupanya pelakon tau. Dia dah berlakon iklan, dah berlakon drama Melayu. Kita tak tahulah se-famous mana, tapi dia still pelakon. Okay, so bila kita dah siap ni, kita bolehlah rasa. Okay. Apa nama benda ni? Kita panggil ni tok. Dia macam mochi tapi dia crispy outside. Melayukan dia, kita pakai pandan dan gula merah, gula Melaka. Gula Melaka tadi. Okay. Dan yang ni adalah pandan yang flavor baru daripada My Flavor lah. Which is pandan kupu-kupu dia kata. Kupu-kupu. Dia tak terbang lah, dia daun pandan dulu. Okay. Okay, jom kita rasa. Ni satu panas-panas ni. Ya, panas. Tengok tu, dalam dia macam mochi ni rupanya. Chef Bulat pun buat first time juga ni. Cuba kita rasa. Dia kenyal, ada rasa pandan. Rasa gula merah tu pun manis, masin dia semua balance. Sedap. Memang kita melayukan betul lah. Kuih minum petang orang Korea. Kita fanatic Korean fan lah ni, dah hype lah. Okay, so apa? Boleh. So nanti
Kalau kita ada rezeki lagi Nezu, kita boleh jumpa lagi pelakon kita ni. Okay. So apa-apa pun, kalau siapa-siapa yang berminat nak tolong Chef Bulat dekat BIH masak, boleh tengok dekat bawah dan follow, like, komen. Tunggu apa BIH dan Chef Bulat buat next. Mana tahu korang pula akan tolong Chef Bulat. Bye. Bye.